Seterusnya saya jemput Bentong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua. Saya bangkit untuk turut serta dalam perbahasan rang Undang-Undang Kualiti Alam Sekeliling Pindaan 2026. Pindaan ini walaupun nampak ringkas dengan hanya melibatkan Seksyen 1 atau 127, sebenarnya ia membawa impak yang amat besar kepada struktur federalisme dan autonomi negeri-negeri di Malaysia. Pindaan ini adalah manifestasi jelas komitmen kerajaan dalam memenuhi tuntutan Perjanjian Malaysia 1963 MA 63 melalui penambahan subseksyen 3 pada Seksyen 1, Menteri diberi kuasa untuk menggantung pemakaian Akta 127 di bahagian-bahagian tertentu di Malaysia. Ini akan membuka jalan kepada pemberian kuasa perundangan alam sekitar kepada Sabah dan Sarawak secara berfasa. Bermula dengan pengurusan buangan terjadual, kita tidak mahu lagi melihat birokrasi berlapis antara persekutuan dan negeri yang seringkali melambatkan tindakan penguatkuasaan. Tan Sri Yang di-Pertua, kita harus belajar daripada tragedi pencemaran Sungai Kim Kim di mana kecelaruan bidang kuasa antara kerajaan negeri dan persekutuan menyebabkan kelewatan tindakan awal yang drastik. Dengan adanya mekanisme pergantungan ini, undang-undang negeri seperti enactment atau ordinan negeri boleh beroperasi secara eksklusif dalam skop yang digantung sekaligus menghapuskan kekeliruan agensi mana yang patut bertindak segera. Namun Tan Sri Yang di-Pertua, terdapat beberapa perkara yang perlu diperincikan oleh pihak kementerian bagi memastikan tidak berlaku kepincangan atau kecelaruan dalam pelaksanaan RUU ini. Persoalan pertama saya adalah penyelarasan standard alam sekitar. Apabila kuasa diberikan kepada negeri untuk mengubal undang-undang sendiri, sejauh manakah kementerian dapat menjamin bahawa standard dan piawaian alam sekitar adalah konsisten di seluruh negara? Kita tidak mahu wujud syurga pencemaran di negeri-negeri yang mungkin mempunyai undang-undang yang lebih longgar berbanding Akta 127. Seterusnya, ketersediaan sumber manusia dan teknologi. Berdasarkan data, terdapat perbezaan tahap teknologi antara agensi pusat dan negeri yang boleh menjejaskan keberkesanan pemantauan real-time dengan izin. Adakah proses handholding dengan izin yang dilakukan sejak 2022 telah benar-benar memastikan Sabah dan Sarawak mempunyai tenaga kerja pakar yang mencukupi untuk mengendalikan sisa toksik yang kompleks? Pindaan ini juga menyebut tentang pemekasaan penguatkuasaan di zon ekonomi eksklusif. Bagaimanakah penyelarasan antara Jabatan Alam Sekitar dan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia akan dilakukan setelah kuasa ini didelegasikan kepada negeri, memandangkan zon ekonomi eksklusif ini seringkali melibatkan isu kedaulatan perairan negara. Tan Sri Yang di-Pertua memandangkan pindaan ini memberikan kuasa besar kepada menteri untuk menggantung akta melalui wata. Apakah mekanisme, semak dan imbang yang ada bagi memastikan penggantungan ini tidak disalahgunakan untuk kepentingan industri tertentu di kawasan-kawasan tertentu? Tan Sri Yang di-Pertua, sekiranya pemusatan kuasa terjadi, maka ia perlu disokong oleh kapasiti fiskal, teknikal dan teknologi bagi negeri-negeri supaya mereka mempunyai keupayaan untuk menjalankan dasar-dasar tersebut. Apakah kementerian bersedia mewujudkan dana khusus bagi pembangunan kapasiti penguatkuasaan negeri untuk membiayai pembangunan makmal, peralatan pemantauan dan sistem forensik alam sekitar serta menyokong latihan pegawai teknikal, penguatkuasaan dan pendakwaan? Selain itu, ia hanya dapat digunakan untuk membangunkan sistem pemantauan digital dan data real-time dengan izin di negeri. Pihak kementerian juga perlu menyelaraskan pembiayaan dengan sasaran kelestarian dan perlindungan alam sekitar. Kementerian juga perlu mewujudkan sunset clause atau review clause dengan izin bagi memastikan reformasi struktur perlu dinilai secara berkala bagi mencapai impak yang berkekalan dan maksima. Perlu juga menetapkan tempoh semakan dasar selepas 5 tahun pelaksanaan dan menilai keberkesanan dari segi penguatkuasaan, masa respons serta pematuhan industri. Tan Sri Yang di-Pertua, pindaan ini adalah satu langkah progresif ke arah pemusatan kuasa. Namun, kelestarian alam sekitar tidak mengenal sempadan negeri. Sempadan politik boleh digariskan, tetapi udara yang kita sedut dan air yang mengalir tetap dikongsi bersama.
Kita tidak mahu RUU ini menjadi titik mula sebarang salah laku tak diurus dan salah guna kuasa. Kita juga tidak mahu RUU ini menjadi medan mereka untuk menjarah hasil bumi. Bumi ini bukan pusaka yang diwariskan kepada kita, tetapi amanah yang dipinjam oleh cucu cicit kita. Setiap keputusan kita hari ini adalah warisan yang ditinggalkan untuk masa depan agar esok mereka mewarisi harapan, bukan kehancuran. Bentong menyokong. Sekian, terima kasih.